Saya keluar pada kedai. Ini true story. I came out with Haji. Kemudian there's one lady. Dia kata, Datuk, saya tunggu daripada 1984. It's viral now. Aku mau jumpa dengan Datuk. Aku bukan meminta duit. Aku mau jumpa dengan Datuk. Aku mau jumpa. Aku tunggu. 1984 saya tunggu nak jumpa. Oh, terima kasih saya kata. Saya doa Datuk jadi Perdana Menteri. Sekarang Datuk sudah jadi Perdana Menteri. Dan saya kata, saya tak salah doa sebab Datuk jadi Perdana Menteri, saya dapat sara, Datuk bagi beras dan minyak masak. Ay, okay. It's a small matter. It's not big. Tapi tengok this lady, dapat beras sara ini dengan minyak, dia tersentuh. Saya pun tersentuh. Bila saya tengok dia, saya pun sedih. Kalau macam ni, Sarah, don't worry. More Sarah will come. Dari mana saya belajar? Bukan dari member parlimen. Bukan dari Timbalan Menteri, Adun atau Menteri, tak. Dari kakak itu dari kampung Sulaman itu. Kerana dia cakap dari hati. Saya tengok mata dia. It's viral. You can see how sincere she was. And really it touched my heart. Dan saya kata, kalau macam inilah orang appreciate, we have to do more. We work hard, ekonomi kita baik, kerajaan kita kuat, Pakatan Harapan menang. Pakatan Harapan menang. Ini semua calon-calon menang. Kita tak jadi kerajaan. Kita nak kuatkan kerajaan. Kita nak kerjasama dengan Kejabatan Persekutuan. We want to make sure that we succeed together. Boleh? Pakatan? Lawan tetap?